ceria salah. Kau duk fikir MB Selangor baru. Fikir tu. Nak ulas kata tajuk tu malam ni. Ulas sajalah. Baik. Masalah MB Selangor. Tak masuk pun MB Selangor namanya salah. Baik. Berkaitan dengan cerita MB Selangor sajalah sikitlah kita bagi. Ni pandangan peribadi. Ayah-ayah boleh terima, ayah-ayah boleh tolak. Tapi kalau tanya pandangan saya secara peribadi, saya mengatakan Menteri Besar Selangor yang ada sekarang patut dikekalkan. Apa sebab Ustaz? Boleh ganti dah Ustaz? Wallahualam, kalau kata nak ganti dan sebagainya tu bergantung pada pimpinan lah. Cuma kita nak minta jangan ganti dengan Datin Seri. Yang tu je saya minta. Ni pandangan peribadi ya. Jangan ganti dengan Datin Seri. Kalau nak ganti juga, kalau rasa tak betul ke apa, wallahualam, cerita tu boleh buat masing-masing. Cari calon lain. Tapi jangan ganti dengan Datin Seri. Apa sebab Ustaz? Kita bukan nak cara atas sebab parti, tapi kita nak cara sabda Nabi SAW, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ah. Nabi kata lan takkan berjaya sampai bila-bila. Qaumun, satu puak, satu tempat ke, satu syarikat ke, satu negeri ke, satu negara ke, dia masuk juga dalam kaum tu, yang mana diperintah oleh orang perempuan. Nabi kata mana-mana tempat, mana-mana negeri, mana-mana negara diperintah oleh orang perempuan, takkan berjaya. Baginda menggunakan istilah lan, lam nun, maksud dia nafi, dia menafikan forever, sampai bila-bila. Sopa ayat dengan walan tarda ankal yahud walan nasara tu, orang Yahudi, orang Kristian sampai bila-bila takkan setuju dengan orang Islam. Hak ni pun serupa, sampai bila-bila takkan berjaya kalau ketua di atas tu orang perempuan. Sebab tu kalau tanya saya secara peribadi, saya cukup tak setuju dia dilantik sebagai Menteri Besar. No, cari orang lain. Cari yang lelaki saja. Walaupun lelaki tak pandai memerintah lelaki, tapi lelaki ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Setuju tak setuju? Terpulang.